kek yang dia bagi kita barang-barang tu. Kak apa? Mama sebenarnya kan Jaduk Tamilan. Alah, Kak apa nama saya ingat tak nama customer kita tu? Mama ni asalnya jual brownies macam tu je nak. Yang tak ada deko je lah. Kita kan bukan baker kan. Lepas seorang customer, dari dulu customer lah, dia kata, Sab, buatkan birthday anak akak, Sab. Akak, dia dulu baker tau, tapi kita akak dah malas dah nak buat birthday. Lepas tu akak suka kek kau, Akak, Sab, boleh tak kau buatkan birthday anak akak? Kan, kek birthday anak akak. Cakap tak boleh lah, Akak tak reti. Tahu tak nak, dia bagi mama video macam mana nak dekor, lepas tu dia ajar mama resipi buttercream, lepas tu tak hilap mama dia hantar, jadi private, dia datang rumah mama. Alah, apa nama Kak Hawa Mama tak ingat lah. Apa nama Kak tu Sebenarnya dia lah yang menjadi sebab mama kita panggil apa Mama tiba-tiba mendekor kek pula. Sebab masa tu, alamak, customer kita nak kek dekor. Kita ni tahu takut juga kan. Tapi masa kita buat sebab dia request. Dia request, okey lah kita pun buatlah kek dekor. Itulah kan. So dekat situ kan asalnya bila kita buat kek, of course lah kita ambil gambar kan. Kita ambil gambar, kita punya kek kan. Lepas tu tiba-tiba dah ada orang nampak, oh awak ni boleh buat kek dekor. Dah ada orang pula yang request kek dekor. So sebenarnya kalau tanya mama, permulaan mama bisnes pun asalnya tahu pap kan. Tahu simpan nak dekat 1 million dalam bank kan. Dalam masa berapa tahun kita berniaga 2 tahun. 2 tahun berniaga dan nak simpan 1 million dalam bank. Tapi sebenarnya adakah sebab ada impian nak jadi jutawan? Memang taklah. Memang tidaklah. Faham ke faham? So dia masa tu kawan-kawan kan, Sab buatlah kek ni kan. Kita buat, okey lah. Apa yang customer kita nak, kita cuba provide. Itulah permulaannya kan. Sebab itulah nak, tadi ada orang tanya mama. Ada tim dia tanya mama masak kan masa masuk sebab dok tayangkan video lama tau. Dia nampak lah 2017 Mama kan gemuk, badan mama naik banyak masa 2017, sangat naik. Padahal sebelum masuk Titan, badan mama tak segemuk tu. Tiba-tiba masuk Titan kan, badan mama terus gemuk. Mama dah tahu dah sebab apa, mama dah jumpa dah jawapan dia. Nak tahu tak kenapa? Nak tahu tak apa jawapan dia? Nak tahu tak apa jawapannya? Dan you nak tahu tak tahun ni kenapa mama kurus? Kenapa mama lose weight banyak? Sebab mama dah keluar. Nak tahu tak? Nak tahu ke tak? Kalau ramai tahu, orang cakap. Kau tak nak bagi tahu. You bayangkan, masa belum masuk Titan, badan mama tak sebesar tu tau. Yang you tengok gambar-gambar mama bagi minum kambing tu lah. Itu semualah Titan. Sebelum tu mana ada badan mama sebesar tu? Masa mama kerja, mana ada badan mama besar macam tu? Mana ada besar macam tu? Tahu tak nak? Rupanya selepas mama masuk Titan, bukan salah mentor. Nak tahu tak ni? Kalau ramai tahu mama share ni. Sebenarnya kan, yang buatkan badan mama naik adalah tiba-tiba bila masuk saja Titan kan bukan salah mentor Cuma mama lambat nak hadap dia proses kan. Sebab kita telah di set target. Tiba-tiba kan dia jadi macam anxiety. Okey, sebelum ni kan sebelum Titan kan tanya, sale awak berapa? Allah. Siapa tu Mat sayang? Siapa tu Mat? Siapa tu Mat sayang? Gitu. So sebenarnya nak dengar tak cerita mama ni? Sebenarnya mama feel anxiety sebenarnya. Mama feel anxiety tiba-tiba sebab tiba-tiba set target. Set matlamat ya. Set matlamat, okey, tahun ni you nak capai apa? Bulan capai. Padahal kan sebelum masuk Richwood, say mama dah juta-juta pun. Masa masuk Richwood tu kan dia tanya, boleh tak tahu tak untuk awak masuk Titan, awak kena buat sebulan say banyak ni. Berapa say awak sebulan? Mama cakap apa tahu? Saya tak tahulah saya berapa sebulan. Oh tak apa, balik nanti saya check bank saya. Lepas tu mama check, oh say mama sebulan banyak ni. Mama check kan. Lepas tu mama layak lah masuk Titan. Lepas tu bila mama masuk Titan, kita diajar tentang matlamat. Kena ada matlamat, berapa target, berapa apa kan. Lepas tu dah start ada ranking. Sebenarnya di saat itulah sebenarnya mama dah start stress. Badan mama naik
Sampailah 2018, Mama boleh manage balik. Manage balik apa nak? Manage balik, oh tak kan. Fokus buat kerja, faham tak? Jangan sibuk pasal target, fokus buat kerja saja. Faham ke faham? So sama juga, bila Mama say Mama drop, kan bila after PKP, sale HQ drop, Mama dah sibuk cerita pasal numbers. Mama share balik, tu yang last year you tengok badan Mama naik balik nak agak 70 kilo. Sebab stress kejarkan numbers. Dah sampai dah tak kisah dah pasal, faham tak? Buat training tapi dia punya fokus tu more kepada numbers. Sampailah nak tahun lepas bulan berapa tau, Mama decide, Mama cakap no. Untuk aku berjaya, bukan fokus berapa aku nak capai, berapa aku nak capai. Dia adalah berapa ramai orang yang aku bantu. Faham ke faham? Selepas tu Mama cakap apa? Mama dah tak nak fokus pasal numbers, Mama fokus kepada proses sahaja. Mama tak nak tahu pasal numbers dah. Mama tak nak, jujur Mama cakap, selepas tu kan Mama dah tak berapa tengok numbers. Yang Mama tengok adalah berapa ramai yang Mama tengok. Macam contohlah, Mama tengok orang ni. Mama ada nama-nama yang, okay aku nak tengok orang ni, aku nak bercakap orang ni, aku cakap ni. Akhir kan Mama jadi kandang balik iaitu give fokus kepada bukan berapa banyak numbers Mama nak capai, tapi more kepada berapa ramai orang yang Mama nak tengok hidup dia berubah. Berapa ramai Mama nak tengok say you all meningkat. You break record. Faham ke faham? Siapa yang faham Mama cerita apa ni? Faham ke faham? Gitu. Sama jugalah macam you all kan. You all kan fokus. Setiap bulan berapa banyak customer yang you all nak bantu. Berapa ramai ejen-ejen yang you nak tengok dia grow. Kan you nak bantu sampai dia grow. So kalau you fokus you fokus kepada berapa ramai you nak bantu, you nak grow. Okay, saya nak growkan dia. You percayalah nak, you punya nerve system saraf you akan lebih bertenang berbanding kalau you fokus bulan ni saya nak capai ni, bulan ni capai ni. You punya sistem saraf you akan lebih bertenang. Dan itu yang berlaku kat Mama, yang buatkan kau tanya Mama, tak tahulah, Mama rasa daripada hujung tahun lepas bila Mama decide, Mama cakap Papa, Mama cakap macam tu, tak cakap macam tu. Tadi ada yang keluar, ada orang masuk. Masa dia masuk, dia macam ada yang standby 30 ni, dia tak tahu apa berlaku kan. Dia tak tahu Mama dah keluar. Suruh orang lah bercakap, siapa yang laku, bagi dia bercakap. Okay, Mama dah masuk balik dah. Masya Allah. Mama dah masuk balik. Kau nak korang nak kena WhatsApp dan Mama tak boleh masuk.
Yelah, korang je lah yang kalau mama tak boleh masuk. Dah macam mana kita ni? Aduh. Okay, buat order lah untuk fast. Kita doakan fast. Kan? Yalah doa. Fast nak masuk tak? Kita doakan fast buat order. Kita doakan fast buat order. Tulis. Fast buat order. Tulis. Fast buat order. Kita semua doakan fast buat order. Tulis. Kita doakan fast buat order. Kita doakan fast buat order. Dia doakan fast buat order. Fast doakan. Dia doakan fast buat order. Fast keluar. Kan? Dah dia tak ada masuk dah. Gitu. Gitulah. Kita doakan fast buat order. Oh, dia fokus gerak kerja lah. Dia fokus kepada gerak kerja. So, benda tu lah yang tadi kan nak. Itu mana cakap. Tapi kan, Mama cakap. Siapa yang ingat WhatsApp Mama Fahid tadi? Kan WhatsApp Fahid tadi kan? Yang Mama cakap, kita pergi, Mama pergi kelas, bukan tak tahu apa nak buat. Tahu apa nak buat, tapi Mama cari drama balik. Kan, ni sebenarnya dia cari clarity. Sebenarnya apa benda aku nak kena buat sebenarnya. Apa benda aku nak kena buat. Tiba, jom. Dengan, yelah pada rumahnya, jom bawa kita Dewi. Dalam dia kata apa tahu? Saya menang, 8 kali turut-turut. Saya tak pernah plan pun untuk saya menang. Saya bukan macam, tahun ni tak menang. Tahun depan nak menang. Dia tak pernah plan. Tapi yang dia fokus adalah gerak kerja. Yang dia fokus adalah gerak kerja. Faham ke faham? Yang dia fokus adalah gerak kerja. Faham ke faham? Yang dia fokus adalah gerak kerja. So sekarang ni kan kita kena fokus gerak kerja. Tahun ni adalah gerak kerja you apa? Gerak kerja saya adalah contohnya siapa dekat yang tengah dengar dia yang tengah dengar ni. Contohnya Bibi. Apa gerak kerja Bibi tahun ni adalah? Tahun Bibi cakap, contoh Mama setiap bulan Bibi kena bercakap dengan 30 orang baru. Kena bercakap dengan 30 orang baru untuk tanam kejayaan dalam diri dia tentang kejayaan yang dia capai dalam memasak dan diri. Sebenarnya kan banyak dia tanya Mama macam ni. Mama, apa yang saya nak cakap dengan saya yang baru ni? Senang saja. Cakap dia, contohnya Mama cakap Bibi, tahun ni Bibi ada potensi tak untuk pergi level emerald dan Bibi capai ranking nombor 1. Sebab Bibi ni, you kena berjaya bagi nampak potensi dia dan apa yang dia boleh capai di dalam memasak pada tahun ni. Faham ke faham? Kerja sebagai leader itu je. Kerja you, contohnya Sally kan. Kerja Sally sebagai leader. Apa kerja Sally sebagai leader? Mama, Sally tahun ni nak bercakap dengan berapa orang baru. Dengan 30 orang baru. Apa yang saya dah cakap? You jangan cerita pasal gerak kerja. Nombor 1, you kena beritahu dia. Apa benda yang you nampak yang dia boleh capai dalam masa tahun ni. Contohlah, bila nampak awak ni, sebab tu pentingnya interview team. Dia tak boleh tiba dia masuk, Assalamualaikum, nama dia Fatimah. Bila nampak awak boleh berjaya. Dia pun rasa awak kelakar. Dia pun rasa awak kelakar sangat. Faham? You kenalah ada sebab. Contohlah, lepas kenal. Contohlah Fatimah ni rupanya dulu pengawas Maksudnya bila pengawas, maksudnya you ni ada skill leadership. Kalau you skill leadership, sangat cepat tau you hit manager. Bila hit manager, dia easy ni tahun ni you boleh capai income 3,000 ke 4,000 sebulan. Faham ke faham? Ya, siapa pula yang pengundi tu off mic saya? Boleh bantu tengok tak? Tolong Mama. Siapa yang ke off mic tu? Faham ke faham? Lepas tu, sebagai leader saya, tu kena jaga satu. Sebagai leader, tu kena jaga satu. Kenapa? Cari apa satu kekuatan dia tu, highlightkan dan beritahu. Sebab kekuatan tu, berapa tingkat yang dia mencapai dalam masa tahun ini. Faham ke faham? Kerja leader adalah cari kekuatan anak TV. Walaupun cuma satu pun tak apa. Cari kekuatan. Contohnya, untuk dia jadi manager, dia kena ada di bawah dia kan. So tengok, dia ni adalah pernah jadi pengawas, pernah jadi ketua tu. Highlight kan? Awak tahu tak? Awak tahu tak? Awak ni ada experience menjadi seorang leader. Ada experience untuk lead people. Ada experience untuk bagi arahan dekat orang. Bila awak ada experience dia, sangat senang untuk awak capai level manager dalam masak. Contohnya, kalau itu anak dia pernah jadi pengawas. Okey, contohnya dia tak pernah pengawas. Tapi dia kata dia pernah bisnes online. Okey, cakap. Awak tahu tak? Awak ni adalah ada experience bisnes online. Maksudnya awak ni family dengan social media,
familiar, cara nak layan customer, dan awak pernah buat result sebelum. Result awak sebelum berapa sih awak paling tinggi? Awak boleh capai ada depan. Oh, okay, thank you. Kau pakai tangan, tak boleh cicit. Ha? Cicit tu apa? Ha? Oh. 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 Tapi lepas ni dah tak payah bantu kat sini sebab kat sana diorang boleh tahu dah kan. Lepas ni esok raya pun dah sampai bulan berapa je. Aidil kan tengah belajar. Aidil tengok apa? Siapa belajar Aidil duduk sini. Aidil. Apa? Aidil. Ya Allah ya Tuhan. Macam mana lah nak bunuh ayah seorang dah. Belajar sayang. Duduk. Cikgu nak rotan ke? Betul. Hai ya Allah ya Tuhan. Hai Tuhan. Dia dah boleh baca sikit tak? Dia belum. Tempat dia kena baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi. Adi tahun depan nak masuk dia satu tau. Hai ya Allah. Hai. Kalau cikgu kan, cikgu tengok memang anak bungsu betul je ke tak? Abang-abang tu tak macam ni. Kita orang je lain macam. Reza pula 8 tahun dengan abang. Abang dia dulu 5 tahun dah ni dah. Dia ni Masya Allah. Aduh, kau bayangkan. Budak 6 tahun pun hantar tuition. Adik budak tahu Muhammad Hajar. Aku pening. Aduh, nak cakap kan, ibu bapa zaman sekarang kan. Sebab dia pun tak nak, tahun depan dia dah masuk darjah 1. Kalau masuk darjah 1 tak boleh baca, macam mana ni nak? Macam mana? Kau bayangkan, ibu bapa zaman sekarang. Umur 5 tahun pun tuition. Aduh, sama tuition datang, cikgu private datang rumah. Alah, hai. Kan? Dah anak, Mama, aduh, duduk sekejap. Lepas tu si Adi ni kan tak tahu pula sembang je kan. Kau dengar tak Mama nak peluh kat korang ni? Nak peluh kat korang ni. Dia dengar tak Mama peluh kat korang ni? Dia kuat bersembang. Dia tahu dia siap sembang dengan cikgu apa tau. Korang ada tadi? Dia siap sembang dengan cikgu. Dia cakap apa tau? Cikgu tak hari tu. Masa saya pergi umrah, ayah saya tak bagi saya pakai spender. Malulah saya. Pakai baju pakai kain putih tu tapi ayah tak bagi pakai spender. Malu saya tau, malu. Ya Allah, dia boleh sembang lah, dia pergi umrah, tak bagi dia pakai spender lah. Aku geram je budak ni. Kan, tadi mau datang kan dia boleh ada bantal baring. Kau bayangkan, siap ada bantal baring, macam mana belajar sambil baring? Baring pegang 2 bantal. Aku kan geram je, cikgu tu pun, ya Allah. Hai, cikgu tu pun, alah, hai ya Allah, nak bunuh. Gitu. Faham ke faham? Geram ke? Kau geram tak? Tahulah anak bungsu ni kan. Anak bungsu ni dia membahagiakan. Sebab dia lah rumah yang sebahagia. Betul. Sejak dia lahir ni kan rumah dia. Allah happy. Dia abang-abang pun macam siapa kurang kasih sayang carilah Aidil. Siapa rasa dia kurang kasih sayang peluklah Aidil. Macam rapat rasa kasih sayang kepada. Betul. Betul abang-abang ni kan. Kadang-kadang abang-abang dia letih kan. Abang dia belajar kan. Datang peluk dia. Tepilah abang dia. Sekejaplah nak peluk sekejap. Jadi abang ni datang. Jadi abang kita. Jadi abang Jijik datang. Sekejaplah Adi peluk Adi sekejap. Peluklah Adi sekejap. Aduh, tapi itulah nak. Aduh, untuk anak bungsu ni. Ya, Adi ni yang kata ni semua bapak dia bersama, mak dia bersama, tempat recharge. Kan, tempat recharge. Dia tu ada tempat recharge. Kan, jadi abang datang Adi peluk. Tepilah. Sekejaplah abang peluk. Sekejap.
Aduh. Gitu. Itulah anak bungsu ni kan. Nak marah. Tadi kata cikgu nak rotan tak? Tu dah nak nangis pula. Aduh tak tahulah. Tak cakapnya. Kat mana tadi nak? Kita ulang balik kat mana kita tadi? Kat mana? Kat mana? Sama anak Kak Ita yang baru semua. Beza dengan abang-abang dia dah tahu. Kat mana tadi macam apa? Sebagai seorang leader, kena mampu cari satu kekuatan tim. Kalau tak dapat jumpa 10, cari satu. Highlightkan satu kekuatan tim, highlight kat dia. Apa yang menyebabkan dia boleh capai sesuatu yang besar dalam masa sebab dia ada kekuatan. Faham tu faham? Faham tu faham? Faham tu faham? Faham tu faham? So you kena itu. Contohlah you dapat. Contohlah. Siapa kat sini you rasa you tak dapat jumpa kekuatan you? Contoh. Fasha mama dah beritahu dah kat pangkuan tu. Macam cakap dah, Fasha kekuatan Fasha apa? Macam cakap, Fasha suka tak suka, kekuatan you adalah you ada experience. Fasha, kekuatan you adalah you ada experience. You pernah ada experience buka kedai. You pernah go through proses jualan, jual beli, you pernah go through. Tapi Fasha, benda dulu memanglah you pernah buka, you tutup. Tapi itu ada pengalaman. You kan tahu kenapa you buka, kenapa you tutup. You faham tak? Dan you tahu juga apa benda yang you dapat. Sebab dia macam kau. Otak kita ni kan, memang kita ni ada banyak experience jatuh dan bangun. Betul tak, Aida? Aida, kita memang ada experience jatuh dan bangun. Tetapi dalam keadaan jatuh bangun, takkanlah you tak jumpa satu kekuatan you. Memang tak? Memang ada benda yang kita salah step, yang akhirnya buat kita jatuh. Betul ke betul? Leader-leader, betul ke tidak? Betul ke tidak? Memang betul. Kita ada benda yang kita buat salah. Ada benda yang kita terbuat salah. Tersalah step. Yang akhirnya buat kita jatuh ataupun buat kita stuck. Tapi ada tak benda yang you buat betul? Ada tak ada? Mesti ada benda you buat betul yang hari you dapat pergi bangku. Yang leader you jadi leader. Betul ke betul? Nadir, mesti ada benda yang you buat betul. Mesti ada benda yang you buat betul. Mesti ada benda yang you buat betul. Mesti ada. Tadi tak nampak macam mama kan? Tadi, diorang tanya apa tau dekat mama. Of course lah, kita kan orang kata mama masak apa? Mama masak punya strategi. Apa mama masak punya strategi? Tahu tak mama jawab apa? Tahu tak apa mama jawab? Dia kata, mama masak apa you punya strategi? Strategi mama apa? Tak ada strategi pun. Strategi mama adalah buat benda yang sama sebab mama tahu. Kekuatan mama adalah highlight kekuatan korang. Contoh macam Bella. Bella dah lama tak jumpa mama untuk tahu kekuatan Bella. Betul tak Bella? Cuba jumpa mama duduk. Bella setuju tak Bella? Dulu mama ingat lagi. Bella datang rumah mama. Masa tu Bella duduk dekat kuarter polis semua. Datang rumah mama. Mama beritahu dia ni. Bella ikut kata Bella. Bella kata ya ke mama. Bella terus semangat. Sebab sometimes dia bukan macam mana nak. Sometimes you kena ada rutin. Sebab dia macam mana. Sometimes kan kita dah beritahu you kekuatan you apa. Tapi kadang-kadang you macam penyampuk kita kan. Mana dia, kau tak ada kekuatan tu. Mama gurau je kau. Kau percaya sangat dengan mama. Mama tu manis-manis je. Kau faham? Contoh Aida. Apa kekuatan Aida? Aida ni dah ratus juta kali bercakap. Kekuatan Aida, you ni adalah orang tujuh penarik. Orang tujuh ni penarik. Kau tak penarik tu apa? Orang tujuh ni adalah orang yang boleh menarik orang. Sebab tu, jujur macam cakap, Mama pernah cakap dengan Sally semua tu juga kan? Sally, kalau hang buat live macam mana korang tak boleh tarik macam Aida tarik? Boleh tak Mama cerita dengan Sally? Mama ada cerita berapa leader? Contohlah Mama saya nak buat live macam Aida. Tapi jujur macam cakap, kalau hang buat live macam Aida, 10 jam macam Aida, hang takkan boleh tarik result macam Aida. Hang takkan boleh tarik lead dari live macam Aida. Sebab itu bukan kekuatan awak. Tetapi Sally dia boleh buat live, share content. Share short video. Share short video tentang macam mana nak capai 1000 income yang pertama. Macam mana nak close sale. Macam mana nak stay positif. Macam mana nak pastikan energy keep high. Mama cakap dengan Sally. Mama tak ada. Sally buat macam Aida. Baru Sally berjaya macam Aida. Memang tak lah. Mama, insyaAllah korang akan jumpa manusia paling jujur ni adalah Mama. Korang pun aku faham.
Mama bukan orang yang Sally buat tak. Kalau Mama cakap itu bukan kepada Sally, itu kepada Sally tak akan dapat result macam Aida. Aida adalah Aida. Sebab tu tengok Aida buat live memang dia senang menarik orang, menarik view, menarik apa, dia senang. Dia faham. Tapi Aida nampak tak kepada Aida. Okey. Mama beritahu. Banyak kali dah Mama bagi dekat Aida. Mama tak tahu dia buat ke tidak. Mama cakap Aida, kekuatan you adalah buat live. Bila you buat live, you jangan koyak Aida live kat TikTok tu. Aida, nama pun dia ada kekuatan. You live dekat TikTok ke, dekat Instagram. Dia result sama sebenarnya. Faham tu faham. Tapi Aida ada koyak sebab dekat TikTok asyik kena violation. Tak boleh ni. Kenapa tak nak live dekat Instagram? Kekuatan kita ni bukan pada TikTok tu Aida. Aida faham tak? Kekuatan tu bukan sebab TikTok. Sekarang ni Aida rasa Aida buat sale sebab Aida berjaya buat sale banyak sebab TikTok. Itu masalah korang sekarang ni. Yang buatkan you boleh tarik, attract tu bukan pasal TikTok tu, pasal you. Faham tak? Aida ni ada ke tak ni? Aida ni ada ke tidak ni? Si Aida marketing ni. Bukan Aida Bagaserai, Aida marketing ni. Aida ada pening ke tadi? Aida mana ni? Faham? Ni Aida marketing ni, Aida ni duduk koyak-koyak pasal TikTok. Aku geram. Dia pula tak jumpa Mama. Dia tanya kat WhatsApp. Sayang, kalau you ada masalah saya, jumpa Mama offline. Datang rumah Mama. Sebab kat WhatsApp dengan, you kan tahu tau. Yang tengah masak Mama ni, ramai dah Mama tengah serabut dengan WhatsApp ni. Faham tak? Faham? Kadang aku rasa nak marah tengok WhatsApp ni. Cuba datang jumpa Mama bercakap. Faham tak? Kalau rumah tu dekat New Zealand ke, dekat Mari tu lain lah cerita. Korang faham ke faham? Korang faham ke tidak? Aida faham ke tidak Aida? Padahal dulu dia kata Mama lead banyak dekat Instagram. Aida, dia bukan pasal Instagram dah. Sebab Hang ni buat live memang sedang attract orang. Dekat TikTok ke, kat Instagram ke, kat Facebook. Tak boleh kat TikTok, pergi kat Facebook. Tak boleh kat Facebook, pergi kat Facebook guru power tu. Pergi buat live kat guru power orang. Punya berlambak. Faham tu faham. Cuma benda yang Mama share kat Aida adalah orang yang kekuatan you live. Ili pun kekuatan dia live juga. Faham ke faham? Geng-geng set 7, set 2 ni. Kekuatan you memang live. Yang you kena kita panggil apa Yang you kena betul-betul tengok balik adalah how you recover you punya diri. How you recover your body. Faham ke faham? Lepas buat live, sebabnya masih ada rutin. Kenapa Nico David boleh menang? Sebab dia kata dia tahu rutin untuk recover. Kalau pernah tengok Sherry Ronaldo kata kenapa dia berjaya? Sebab dia tahu bila nak exercise, bila kena recover. Bila exercise, bila kena recover. Lepas exercise, recover. Lepas recover, exercise. Lepas exercise, recover. Faham ke faham? Sama juga. Bila you live. Lepas live, you recover. You tanya ChatGPT, macam mana si Tuan Rizal dia boleh perform, masih lagi boleh menyanyi, boleh menari, konsert sampai umur dia sekarang ni berapa? Macam 47. Dekat 50. Satu je. You tanya ChatGPT. ChatGPT jawab apa tahu? Dia tahu macam mana nak recover diri dia. Dia tahu pada waktu bila yang dia kena stop, pada waktu bila yang dia boleh teruskan nyanyian, pada waktu bila yang dia kena rehat sekejap. Faham tu faham? Faham tu faham? Nak katanya adalah tentang disiplin. Nak kata tentang disiplin. Recover tu macam mana? Contoh Aida, contoh. Dia dah tahu dah dia buat live. Dia kena buat live. Maksudnya adalah dia dah pada buat live, dia dah tahu lah jadual pukul berapa dia tidur, pukul berapa dia kena bangun. Dia bukan suka hati. Kalau dia perasan bila Aida boleh tidur lambat, bolehlah you punya body you huru hara. Korang faham ke faham? Faham ke faham? You dah tahu dah. You adalah orang yang buat live, kena recover. You pula suka tidur lambat. Macam mana lah you nak follow cara Along. Along main dia tidur lambat. Along actually tak buat live. Ya kau ke faham? Along isunya tak buat live. Tak kisah dia tidur lambat pun. Itu pun tengoklah badan dia jam. You tengok pukul berapa paling maksimum ini last you dah ketidur dah. Macam Aida. Paling lewat you tidur adalah pukul 11.30 tu dah lewat dah. 11 you mesti dah tidur. Dan esok you nak buat live lagi ni. Tapi kalau you tak nak tidur awal pukul 11, macam mana you recover? You ni orang yang buat live. Faham ke faham?
Akhirnya ada hari tidur awal sangat, ada hari tidur lambat sangat. Hidup tu kita panggil disiplin kehidupan tu tak cantik. Sialah kena recover lah energy us. Us, kalau energy kita tak recover, you akan buatkan tenaga you bocor. Tenaga you bocor. Contoh Mama bagi contoh. Mama bagi satu analogi. Ada penebang pokok. Ada penebang pokok balak. Seorang namanya Abu, seorang namanya Ali. Abu dan Ali. Dapat bayangkan? Ada dua penebang pokok balak. Satu namanya Abu, satu namanya Ali. Diorang ni setiap hari bos dia bagi waktu kerja adalah sama pukul 8 sampai pukul 5. Pukul 8 sampai pukul 5. Rehat daripada pukul 12 sampai pukul 2. Rehat 2 jam. Rehat berapa jam? 2 jam. Abu dan Ali dua-dua kerja sehari 8 jam punya. Start pukul 8 pagi, 7 pagi sampai pukul 6 petang. Pukul 7 pagi sampai 6 petang. Abu dan Ali. Okay? Abu dan Ali. So, tapi Abu dapati Ali ni pada asal pukul 12 dia hilang. Dia tak ada dalam hutan tu. Tapi dia dapati juga, lepas tu tengok Abu tiba-tiba Abu nampak lepas tu Ali balik. Ali sampai. Lepas tu okey, jom kita tebang pokok. Tapi Abu sudah cakap, Ali ni kenapa kau boleh tebang pokok lebih banyak pada aku? Sehari kita kerja sama ni. Sehari 8 jam. Tapi Abu sehari boleh tebang 8 batang pokok balak. Tetapi Ali boleh tebang sehingga 14 pokok balak. Tapi dia tahu Ali ni setiap tengah hari hilang. Tak tahu dia pergi mana. Waktu rehat tu mesti hilang. Lepas tu dia tanya, Ali kau pergi mana? Mesti kau hilang 2 jam. Aku macam waktu rehat tidur lah. Lepas tu Ali jawab apa? Cepat. Teka. Apa Ali jawab? Mama ulang balik Sambil you all tu. Mama nak you all beri Mama jawapan. Apa jawapan Ali? Mama ulang balik Abu dan Ali kerja makan gaji, tebang pokok balak. Dua-dua kena kerja 8 jam, rehat 2 jam tengah hari. Abu dengan Ali, setiap hari Abu akan boleh tebang 8 batang, tapi Ali boleh tebang 12 batang. Dan setiap kali waktu rehat 2 jam itu, waktu tengah hari rehat 2 jam. Abu akan rehatlah tidur, tapi Ali akan hilang. Tapi lepas 2 jam dia akan muncul balik. Sambung kerja. Tapi lepas habis saja waktu kerja, Abu dengan Ali dapati report kat bos. Abu boleh, apa kita panggil? Boleh tebang 8 batang. Ali boleh tebang 12 batang. Sebenarnya Ali pergi mana? Abu rehat, waktu tidur rehat 2 jam, recharge tenaga kan. Nanti nak pergi tebang balik. Cepat. Ali pergi mana? Ali pergi mana? Padan. Dekat Presiden dah jawab. Waktu Ali waktu tidur, Ali sambung kerja. Tak. Ali pun rehat juga. Ali rehat betul. Salah. Ali pergi asah gergaji. Pergi asah kapak dia. Setiap kali waktu rehat, Abu akan tidur lah. Tapi Ali akan pergi asah kapak dia. So, maksudnya adalah anak, bila kita bekerja, recharge yang betul adalah sangat diperlukan. Tidur pun recharge, tapi kalau tidur, lepas tu kapak tu pun, apa tu faham? Makan tenaga banyak, kapak tu pun, faham? Kena recharge yang tepat. Recharge ni hanya banyak benda. Pergi makan, pun recharge tidur, pun recharge mandi, pun recharge. Okey, Mama tanya Aida. Sebenarnya apa benda yang akan buatkan, okey, Aida kata Mama, Aida tidur. Apa yang membuatkan si Aida naik? Okey, Aida, bagi tahu Mama. You pernah tak? Ada satu benda kan,
Aida buat apa? Recharge ada banyak jenis recharge tau tak? Tapi recharge apa yang akan nampak impact hasil? Sekejap, kita nak tunggu Aida jawab. Tidur betul, ni betul, makan betul. Tapi yang paling tepat tu apa? Mana Aida ni hilang pula dah. Tengah reply WhatsApp ke. Beli emas. Bankrupt lah setiap bulan nak beli emas pun. Aku faham. Apa sebenarnya? Mama jujur cakap sebenarnya adalah coach you ataupun leader you yang panggil you balik, asah balik otak you. Otak you ni kena diasah guys. Tidur banyak otak tak asah nak buat apa? Tidur banyak, makan banyak, otak tak asah nak buat apa? Otak tu kena diasah. Duduk balik, Aida buat ini, Aida ini yang you kena fokus, Aida ini. Otak tu yang kena diasah. Sayang, tidur banyak, otak tumpul. Makan banyak, otak tumpul. Bercuti banyak, otak tumpul. Otak dah lama tak asah, Bella. Sebab tu cakap jumpa Mama duduk, Bella. Tengok balik apa kekuatan awak. Tengok balik ni, susun balik strategi tu. Otak tu kena diasah. Saya otak saya dekat group medical, siapa yang tak otak ni, tolong. Otak tu kena diasah. Sebab tu kenapa? Bila Mama pergi apa? Mama pergi ICM kan? Duduk dengar. Asah balik. Sampai si Bibi duk closing banyak benda tu kan. Asah balik. Dan otak you kena diasah. Dan you kena benda tu be specific. Kalau boleh yang Mama asah tu otak you. Ataupun leader you asah tu otak you. Sebab tu sebagai leader, you kena pandai asah otak tim you. You sebagai leader, you bercakap dengan tim you. Tapi sebenarnya proses tu tak asah kan. Tahap apa benda tak you cakap. Sebab tu leader, you kena tahu tau. Perkataan you ni mengasah tak otak dia. Orang faham ke tak? Perkataan you tu mengasah tak otak dia. Ataupun you sembang. You pun sembang. Asalnya apa? Asal tu cerita pasal strategi. Maksud cerita pasal strategi, taktikal. Biasanya sini, kalau you tengok pemain bola, dia tengok main, betul kulit, coach dia panggil. Coach dia panggil buat apa? Sayang awak, love you lah. Macam tu ke? Nak makan? Cendol? Nasi lemak? Tak apa, kalau menang, coach bagi nasi lemak. Itu tak mengasah apa-apa. Tapi betul tak? Bila tengok pemain, coach panggil. Okay, you nanti jaga sini. You nampak tak? You punya attack sini. You nampak tak attack sini? Okay, you nanti masuk ni. Okay, boleh. Okay, faham. Okay, jalan. Itu asah. Leader. Itu asah otak tim. Leader. Faham ke faham? Dan you kena cari leader you untuk boleh bantu asah otak you. Benda ni you kena buat. You jangan buat benda ni. Ni macam ni. Action macam ni. You macam ni. Pakaian you macam ni. Ni macam ni. Cara cakap macam ni. Okay, faham Mama? Nah, pergi buat balik. Rasa otak gegar terus balik. Betul ke betul? Tu rasa gegar otak. Tapi kalau datang makan. Otak ni kena diasah. Contoh macam Amni. Mama tanya you Amni. Amni, you tahu tak Amni? Macam mana cara untuk you boleh pastikan you punya hapsil 1,000? Amni, sekarang ni Mama nak you cari juga sekarang database. You dekat hak mana Amni? You bukan dekat hak Pertam. Sekarang ni you check 20 km area hub you ada berapa penduduk. Dan you rasa berapa banyak kek yang you boleh jawab jual dekat penduduk tu. Dan apa benda you nak buat? Amni tak fikir. Faham ke faham? Close juga Zafir ni. Duduk sebelah banyak kursi dah ni. Korang faham tak? Otak tu asah. Leader kena bantu anak tim asah otak. Macam Mama cakap, Bella, you tahu tak kekuatan you apa?
Bella, kekuatan you adalah, sebenarnya you adalah kekuatan you ABC. Kenapa you tak nak buat benda ni? Bella, suara you agak lembut. Tapi you kena lembut dan tegas. Benda tu orang akan feel respect. Bila you bagi, dan you terus bagi arahan. Dengan tim ni Bella, bagi arahan terus. Jangan takut. Bella cakap dia, boleh tak kita zoom? Biar call. Okay. Jom, Mami nak share kat you macam mana untuk you bulan ni capai 4,000. Macam mana you nak share ni? Faham ke faham? Korang faham ke faham? Asal otak. Contoh macam kat Ili. Beritahu Mama Ili berapa banyak orang ke Mama Ili. You rasa you target apa? Siapa yang you target? Cikgu sekolah, suri rumah, you target siapa? Cari data. Sebenarnya benda tu yang akan asah ke otak tim kita. Sekarang ni you nak target mana? Group power mana? You nak lah kat group power mana? Ada berapa ramai prospek dalam tu? Ada berapa ramai? Berapa banyak tetapi yang you nak ketuk pintu? Berapa banyak? Benda tu yang asah otak nak. Korang faham ke faham cerita apa ni? Faham ke tidak cerita apa ni? Faham ke tidak? Kalau otak you dah lama tak fikir kan, otak you kumpul. Sebab you ni terlampau banyak mendengar. Tapi tak berfikir. Sebab tu kalau perasan, kau jawab soalan, rasa tak macam apa? Kau jawab soalan. Sebenarnya apa tau? Sebenarnya you akan bantu anak you asal kepala dia adalah, you kata Mama, hari ni apa 3 benda you nak buat? 3 benda nak buat, you tak fikir. Itu pun proses asal. Contoh Mama cakap, hari ni dah pukul 6 petang. Daripada pukul 6 petang sampai pukul 11 malam ni ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai pukul 10 lah. 7, 8, 9, 10. 4 jam ni apa you nak buat? Untuk pastikan you boleh closing another 200 sale, 300 sale. Apa benda you nak buat 4 jam ni? You tulis 1, 2, 3. Sebab tu kalau you malah nak jawab, you tak nak asal otak you lah. Satu leader, dia kena banyak terus soalan. Orang akan menyampah tau. Mampu sikit tanya soalan. Cakap je saya dengar. Dengar tak buat kau kaya guys. Dengar tak buat kau kaya. Dengar takkan buat kau kaya. 4 jam ni. Kau beritahu Mama, satu benda je. Apa kau nak buat untuk pastikan boleh closing lagi 300 sale. Lagi 4 jam ni. Lagi 4 jam nak tamat hari ini. Maksudnya kita tamat pukul 9 lah. Betul nak rehat. Lagi 4 jam. Apa benda kau nak buat yang untuk pastikan korang boleh closing another 200 ke 300 sale? Kau nak buat apa? Satu benda apa kau nak buat? Cepat. Satu benda apa kau nak buat? Satu benda je. Apa kau nak buat? Satu benda apa kau nak buat? Ketuk pintu 30 orang. Nak ketuk pintu apa? Nak offer apa? Nak offer apa? Dan ketuk pintu tu pada siapa? Secara rawak ke ataupun database ke, customer ke, apa ke, ketuk pintu database. Soalan Mama, dekat mana kau simpan database tu? Kau simpan database kat mana? Macam mana kau labelkan database tu? Database korang berlabel ke tak? Ini adalah database yang membeli kurma tahun lepas. Simpan tak customer-customer yang membeli kurma tahun lepas dengan korang? Simpan tak nombor? Tahun lepas kan berniaga juga. Sebab tu serenang bila kita berniaga benda yang sama. Dan benda ni adalah repeat order. Ada tak customer yang tahun lepas beli kurma? Ada berapa ramai customer beli kurma tahun lepas? Ada mesej tak? Customer yang beli biskut raya ada mesej ke tidak? Dah mesej dah tanya ke belum? Kena list kan customer yang beli tart siapa, customer yang beli kurma siapa, customer beli kambing siapa. Itu adalah benda yang wajib you improve. Kenapa you kena improve? Sebab tu Mak cakap, bila you ada isu dengan sale, susah betul you dapat sale. Sebab you tak improve cara you manage you punya database. Database ni kena di-manage nak. Database kena di-manage. Lepas tu, Mama nak tanya Yan. Yan kata, ketuk pintu item kurma. Mama nak tanya Yan.
apa benda yang you akan buat untuk pastikan closing rate naik sehingga 80%? Apa yang you nak buat sehingga closing rate naik sehingga 80%? Maksudnya adalah kalau you ketuk pintu 10 orang, 8 orang confirm beli. Apa strategi you nak buat untuk pastikan closing rate you naik 80%? Daripada 100 tu, 8 orang confirm beli. Apa you nak buat? Apa strategi? Apa yang you nak buat? Apa strategi you? Apa strategi you? Apa strategi you? You nak ketuk pintu ni, customer you ni untuk beli kurma. You nak ketuk pintu kan, dia kata nak untuk ajak beli kurma. You nak ketuk pintu 10 orang. Syura kata offer dekat family dan kenalan. So akan menyebabkan closing rate tu adalah tinggi. Sebab apa? Sebab daripada sudut psikologi support lah apa family si meniaga, kenalan kawan si meniaga macam tu. Itu pun boleh juga. Okay, yang kata highlight baki Ramadan bagi testimoni kurma gambar yang buat order last year. You rasa strategi tu impact ke? Impact ke? Puan ada 8 hari lagi Ramadan. Puan nak tak saya ni? Adakah benda tu akan buatkan dia terus okay saya beli. Apa strategi dia? Sebab tu kena belajar psikologi. Apa strategi dia? Mama nak jawab fikir. Bagi offer bagi offer kalau beli dapat 5 free tester biskut raya. Mungkin boleh cuba. Dekat sinilah sayang, otak you akan sharp. Sebab tu kan nak, orang yang biasa closing rate tinggi dia kenal customer dia. Contoh, customer dia kan, contohlah. Ada orang mesej Mama, dia sebut tak, Mama Sab, ini Kak Fatimah ni. Mama Sab tu kan beli kurma kan. Mama Sab, dah hantar ke kurma kat mak kat kampung dengan ayah kat kampung? Dengan mak mentua. Kalau nak, sekarang juga tau. Akan arrange kan hantar. Takut Mama Sab terlupa. Tak teringat nak hantar kurma dekat kampung lagi. Dia pun, oh ya juga, bagus juga ah. Ya betul juga. Faham ke faham? Satu penting you kenal customer. You boleh offer tolong dia. Faham ke faham? Dan you tahu, biasanya anak-anak ni nak bagi hantar kurma kat mak ayah dia, betul ke betul? Menantu dia nak bagi kurma dekat mertua dia, betul ke betul? Itu juga strategi. Akak-akak dah ni ke? Dah kirim kurma ke dekat mak ayah ni? Ada seminggu lagi nak puasa ni. Kan? Ada seminggu lagi nak puasa ni. Sempat ni kalau saya nak kirimkan terus, saya kirimkan terus hari ni. Ya faham ke faham? You bukan tanya dia nak ke tak. You terus bagi dia offer. Akak, Puan, ni Puan berapa hari lagi nak puasa? Kurma dah ni ke? Sempat ke hantar kurma? Kalau sempat saya hantar terus. Kan? Hadiah manis-manis nak dapat barakah Ramadan. Macam tu. Faham ke faham? Kita ada lagi berapa hari seminggu nak puasa ni? Contoh. Faham ke faham? Contoh. Lepas tu nak sambut Ramadan kan? Kan hujung minggu ni mesti ramai balik kampung nak sambut Ramadan. Kalau ada yang nak kek ke apa ke nanti hantar. Hujung minggu ni lah kan. Sabtu Ahad ni lah ramai orang yang akan balik kampung untuk buat kenduri sambut Ramadan. Betul ke betul? Ramai tak orang yang akan buat kenduri sambut Ramadan? Keluarga Mama diorang dah buat 7 hari bulan tu. 14-15 ni Mama rasa ramai yang buat kenduri sambut Ramadan. Perlu tak kek? Faham ke faham?
Masya Allah Aidil. So you all, itu kita panggil otak yang lebih tajam. Otak yang lebih tajam. Otak yang lebih tajam, dia tahu dekat luar tu apa yang ada, apa saja nak buat. Otak dia tu macam, dia bukan, ya ada ke orang nak beli, ada ke orang nak beli. Faham ke faham? Sebagai leader, macam mana leader tadi Mak cakap? Leader, nombor satu adalah you kena pandai highlight kekuatan tim you. Untuk dia nampak, sebabkan you ada kekuatan ni, you boleh capai level manager tahun ni. Sangat boleh capai. Dan konsisten cakap benda tu dengan dia. You bukan, dan bila you capai manager by bulan 6, ujung tahun, confirm you at least you pergi golden. Contoh macam cakap, Ira, Farha, kalau you boleh hit manager Ira, Farha, Kak Ada, sebelum bulan 6, bulan 5 ni, easily hujung tahun ni you beli golden. Easily you bukan saja beli golden, you boleh pergi Korea. Faham ke faham? Easily you boleh pergi Korea. Cerita lagi. Syura. Hang nak ke nak ni? Hit manager ni. Apa lagi? Berapa gap hang dengan level manager? Berapa sale hang kat sini? Trigger otak dia. Oh mama, sale Syura sekarang ni adalah contoh 12,000. 12,000. Another berapa ribu? Another berapa ribu lagi Syura? Lagi berapa ribu je Syura? Berapa ribu ni Syura? You tambah anak tim berapa orang dan you bagi dia nampak, you berkenalan dengan dia, you tahu cari kekuatan dia apa, highlightkan, tolong bantu dia asah otak, bagi dia nampak yang potensi tu banyak, potensi orang nak beli barang dia banyak. So dah terus gerakkan dia buat. Sama-sama pun you buat. Lepas tu you nak cepat lagi, suruh dia buat rekrutmen. Suruh dia ajak kawan dia, ajak masuk. Dan Syura tolong briefing kan. Dan Syura briefing apa? Briefing kenal. Masa briefing tu kenal. Cakap Syura kena kenal sebab Syura tak boleh nak konsult awak kalau Syura tak tahu kekuatan awak. Setiap orang ada kekuatan dan setiap orang unik. Syura pun cari sembang-sembang. Oh hebat awak ni. Dia pun kat mana hebat saya ni? Syura pun explain lah. Kenapa Syura nampak dia terhebat? Faham ke faham? Faham ke faham? Jelas ke jelas? So you kena ada conversation you. Sebab tu you kena selalu dengar mama cakap. Contoh mama cakap, Ira, cuba Ira fikir Ira. Ni Ira gua musang ni. Cuba Ira fikir, Ira, kalau bulan 6 ni Ira, jangan kata bulan 6 lah Ira. Mama rasa sangat cepat lah Ira. You sangat cepat untuk boleh hit manager. By bulan 4, bulan 5 dah settle lah manager. Hujung tahun easily golden. Kalau you capai golden, you dengar ni mama explain Ira. You capai golden, Ira, berapa bonus untuk golden? Ira, berapa bonus pangkat untuk golden? Ira, bonus pangkat golden berapa? Bonus pangkat golden berapa? Anak leader, you kena main kita punya marketing plan tau. Ira, berapa bonus? You nampak berapa bonus golden? Bila team you all tak dapat tangkap bonus golden tu apa, berapa, that's why dia susah nak capai. Berapa bonus golden? Bonus pangkat golden. Berapa bonus pangkat golden? Dekat sini kita nampak apa tau? Leader sangat jarang trigger team pasal bonus. Sangat jarang. Sebab bila kita tanya golden berapa, dia senyap. Dia tiba-tiba macam tak tahu golden tu berapa. Ada yang cakap 1,000. Nampak tak leader? Nampak tak? Sampai ada cakap 1,000. You leader, you tak tahu golden tu berapa. Sampai ada jawab 1,000 ni. Nampak tak? Anak tim siapa cakap 1,000 ni? Kak Ida dengan Wani. Dua-dua anak tim Mak Yana. Maksudnya Mak Yana tak hari-hari tanam kat diorang kurang. Kita ke wajib kita pakat ni bonus je dah berapa. Jarang cerita pasal bonus.
Bonus ni hari-hari kena cerita. Kalau Jana tak nak cerita, you nampak lah. Kak Ida pun cakap bonus golden 1,000. Si Wani pun cakap bonus golden 1,000. Maksudnya adalah leader, you langsung tak nak bantu dia nampak peluang yang dia boleh capai dalam masak. Benda ni hari-hari you cakap. Korang nampak tak berbaloi ke berbaloi untuk korang hit golden? Bonus pangkat untuk golden ni bukan dapat sekali semua hidup tau. Setiap bulan dapat tau. Lepas tu dapat golden L2. Dapat lagi 2,000. Pergi platinum dapat 3,000. 3,000 tu explain pula tu. 3,000 ni nak 3,000 ni bonus tau tak? 3,000 ni bonus. 3,000 ni bonus. Bersamaan macam korang kena jual untung retail 300 extravaganza. Senang ke susah nak jual 300 extravaganza? Susah. Baik korang fokus pergi jadi platinum. Dapat terus bonus 3,000. Benda ni lah yang leader kena keep cakap. Faham ke faham? Faham ke faham guys? Kena cakap tanam. Ya, dia umpama gaji pokok. You hit platinum, easily you dapat berapa? Bonus 3,000. You bayangkan, you memang confirm ada gaji pokok 3,000. You confirm dapat gaji pokok 3,000 tau. Yang lain tu semua bonus. Gaji pokok tau 3,000. Easily you dapat macam tu. You sebagai leader, sayang, oh Mike sayang. Sil. Sebagai leader, you kena bagi tim you sampai terliur nak dapat benda tu. Benda ni lah yang you kena improve skill you. Skill you kena improve. Bila you buat live kat public, cerita juga. Dalam memasak ni, kita boleh dapat bonus tau. Dalam memasak ni, of course lah, dekat luar ada yang dapat untung retail, commission. Itu normal. Tahu tak, dekat memasak ni, you boleh dapat bonus sebulan 12,000. Bonus tau. Bukan untung retail, bukan untung commission. Ini adalah bonus. Bonus pangkat. Sehingga 12,000. So, kalau you adalah leader yang boleh buatkan anak tim tu nampak terliur, dia kan sudah cakap, isu aku terliur ni. Bila terliur kan nak, barulah dia start put some effort. Faham ke faham? Faham ke faham? Bagi nampak tu tak bonus ni apa? Bonus ni you dapat sebab you naik pangkat je. Bukan sebab you train orang. You train orang, you dapat overriding, you dapat leadership bonus. You train orang, you dapat leadership bonus. You ada train orang, you dapat overriding leadership bonus. You buat say, you dapatlah untung retail. Bonus ni adalah sebab kau naik pangkat kau dapat bonus. Tak ke senang hidup kau senang lain dapat 12,000. Siapa nak bagi? Kau kena makan gaji pun tak ada mana lah. Kau tiba dapat bonus tiap-tiap bulan 12,000. Ini tiap-tiap bulan 12,000 tau. Kau tak nak je. Bagi tim you terliur. Lepas cakap, 12,000 tiap-tiap bulan dapat. Setahun dapat berapa? 144,000. 144,000. Bagi dia nampak 144,000. Berapa? 12,000. Darab dengan 12. 144,000. Lepas tu kan nak. You nak pergi umrah sangat. Bagi 12,000. You boleh buat 12 orang. You, anak you, keluarga you bawa pergi umrah. 12 orang boleh buat umrah. Ambil package Safwa. Hotel Safwa. Kalau you tak cerita pasal benda ni. Okay, Mama beritahu ni. Yana, dengar ni. Yana, Mak Ifah. Selalu cerita pasal apa yang you dapat bila you jadi wakil presiden. Bila you selalu bercakap, Ifah, yang terliur tu siapa? You kan nak tim. Yang akan paling terliur, yang betul-betul tekad, aku tak kira. Tahun ni juga wakil presiden. You kan nak tim. Sebab tu, semua orang kena bercerita tentang kenapa kena capai 12,000. 12,000 jadi wakil presiden dapat rank bonus 12,000. Lepas tu guys, cash bonus 80,000. Kau gila ke? Cash bonus 80,000. Cash bonus 80,000. Cash bonus. Kau bayangkan kau dapat bonus 80,000. Kau dapat bonus 80,000. Kau tahu tak bonus 80,000 cash bonus tu apa?
RM12,000 je tiap bulan dapat. Lepas tu dapat one time RM80,000. Tahu tak RM80,000 tu besar mana? Dan benda tu dapat sebab bonus saja. Leadership bonus dah dapat. Overriding dapat. Untung retail dapat. Cash bonus RM80,000. Saya dapat travel pergi Europe. Mama nak macam ni je. Sally, Yana, Ifa, Mimi. Korang nak tak capai Vice President cepat? Hari-hari tanam dekat tim kenapa kita kena hit Vice President. Hari-hari kena tanam. Kau tanya Mama kenapa Ali naik? Sebab Ali asyik tanam cash bonus 1 juta tu. Cash bonus 1 juta. Dia bukan 1 juta lah. 1 juta bukan. Cash bonus diorang adalah 200. Diorang punya bos ni alam. Bos kena melahirkan berapa? 40 apa? 40 dahan. Korang faham tak? Vice President jap. Ya. Oi, thank you sayang. Siapkan tea untuk Mama. Adi rebus tea untuk Mama. Masya Allah korang. Nampak tak anak Mama sweet? Dia rebuskan tea untuk Mama. Panas-panas ya. Dekat ayah tak nak bagi? Boleh tahu ini cawan mana Adi ambil? Cawan bersih ke cawan lama? Bersih. Bagus. Adi rebus tea kat mana? Masya Allah, rebus teh dalam cerik. Dapat mak dia minum teh nak. Gitu. Dia faham tak? Sebenarnya kenapa Ali berjaya lahirkan ramai bos. Sebab dekat farmasi level bos you dapat cash bonus 1 juta tu duit Malaysia. Kalau duit diorang adalah 250,000. Kalau dapat level bos. Kalau Vice President sama juga macam kita 80,000 macam tu. You nampak tak Sally? Hari-hari tanam kenapa kita semua kena pergi Vice President? Kenapa kita semua kena pergi Vice President? Kenapa kita semua kena pergi Vice President? Dr. Sam nampak tak Dr. Sam? Setiap kali WhatsApp cerita benda yang paling tinggi you boleh capai dalam Mama Sam. Macam Mama kan nak kalau you perasan, Mama akan cerita pasal apa? Korang. Best gila je you tawan. Maksudnya lah kalau kita berniaga, pangkat level yang tinggi lah. Tinggi tu maksudnya adalah level lain lah. Jutawan. Betul. Sebab tu kalau masuk dalam title, Dok akan cakap, bila you jadi jutawan ni? Jutawan ni. Tapi bila Mama masak, cerita pasal Vice President. Vice President dapat cash bonus 80,000, dapat pergi Eropah, dapat 2 tiket. Kau dah kenapa? Lepas setiap bulan dapat kot cash bonus 12,000, dapat bonus ranking 12,000. Tahu tak 12,000 tu banyak mana? Lepas tu buat pula lelaki bini. Suami Vice President, bini pun Vice President. Sebulan dapat berapa korang suami isteri? 24,000 guys. Cash bonus dapat berapa? 160,000. Sayang, sebagai leader, you kena pandai, kita panggil apa pandai orang kata roti canai kuah banjir. Barulah anak tim terliur. Roti canai, letak, sup kosong. Siapa nak makan? Ya faham tak? Roti canai. Jap. Tengok. Kuadar sedap. Kuadar kari sikit, kan? Kari banjir sikit, kari pekat, kari daging. Wah, sedap. Oi, anak tim tak boleh tahan weh. Bila anak tim tak boleh tahan, itu yang you trigger desire dia. Faham ke faham? Bella terliur apa ni Bella? Sebab tu Bella, kenapa Bella hari ni, kenapa semuanya main kat situ je. Ya Allah manager kau dah kenapa? Sebab apa? Low desire. Sayang, ada ke orang nak duduk contoh korang kan? Mama hanya nak level, tak tahulah, Mama rasa Mama dah settle dah. Mama ingat Mama rasa Mama dah tak nak sangat lah exposure bisnes dunia ni. Mama ingat Mama nak pakai produk, Mama nak duduk rumah, suri rumah, tiap-tiap hari pakaikan papas token. Kau nak tak jadikan Mama je sebagai leader korang? Kau nak tak jadikan, sebab korang tak nak buat bisnes, kita cerita pasal nak pergi akhirat tau. Kita cerita pasal hidup kat dunia ni. Kau nak tak Mama jadi leader korang? Lepas tu Mama dah senyap kan. Mama cakap, Mama Alhamdulillah Mama dah capai apa Mama nak capai. It's time untuk Mama fokus akhirat Mama. Mama nak jadi isteri yang tiap pagi pakai stokin untuk Papa. Lepas tu kau tengok Mama pakai pudar, dah tak muncul. Faham tak? Tengok Mama jauh pakai pudar. Faham tak? Bukan pakai pudar tu salah. Nampaknya sebab itu bukan Mama kan? Korang faham ke faham? Kau tak nak ada bawa Mama? Kau tak nak dah.
Memang tak nak dah. Sayang you dengar ni. Orang nak duduk bawah leader yang ada high desire. Yang hari cerita pasal duit, pasal duit, pasal duit, pasal duit. Ya sayang. Sebab tu Ifa, hari-hari duk tulis formasi tu tampal dekat dinding, kira. Berapa you boleh dapat leadership bonus, kalau setiap team you ala minimum buat PS berapa. Contohnya, you dah boleh kira sebenarnya. Bayangkan 200,000 say sebulan, setahun kita punya income berapa? 1.2 juta. You rasa 1.2 juta income berapa? Kalau you dapat vice president nak, easily you akan dapat, Mama percayalah, ini yang paling teruk lah. Kalau you punya team macam malas buat recruitment, team you semua cangkul-cangkul kan. Vice president kan nak, kau dapat 200,000 ni kalau team you cangkul, seorang malas nak buat. Dahan you alahai. Dahan you dia punya dahan tak ramai. Ya faham ke faham? Mama tanya you all. You hit vice president. Income you all 200,000 sebulan. Bersamaan dengan 1.2 juta income sebulan. Korang rasa? Korang rasa? Korang rasa? Dah nampak tak Sally? Bila leader tak high desire, macam mana team nak high desire? Yang geng-geng pangkur, dengar ke geng-geng pangkur? Faiz, Syura, Nina, Kak Ila, Diana, Akmal, Aisyah, Kak Ida, Ada, Kak Ada, semua ni Hajar, Ira, Fasha. Sayang, orang meniaga ni kan nak, orang yang kena ada high desire. Kena ada high desire. Dia macam ni tau, student ni yang paling best adalah yang dia memang target nak straight A. Kalau tak nak straight A, menyampah melayan dia. Betul ke betul? Buat masa bercakap dengan orang yang tak nak straight A ni. Sebab Mama tengah ajar korang ni macam mana nak ramai tim bawah korang. Kena ada high desire. Tengok Mama pagi tadi, boleh menangis cerita pasal aku tak kira. Aku nak cerita, aku nak jadi next Soundway. Faham ke faham? High desire. Sayang, the moment you high desire, you tengok kan, orang pun ramai datang meronyok kat korang. High desire. High desire. Orang yang high desire ni lah energi dia tinggi, semangat dia tinggi. Orang nak duduk di bawah leader semangat tinggi ke semangat rendah? Tenaga tinggi ke tenaga rendah? High energy, high income. Faham ke? Faham. Come on guys, come on guys, come on. Come on. Mama bukan bermula daripada orang kaya ke apa ke. Tapi sebabkan bila nampak orang tu berjaya, aku nak berjaya juga. So jadi high desire. Apa Nico Dewi cakap, tadi Datuk Nico Dewi cakap apa tau? Benda yang Mama nampak yang 600 juta kali diulang apa tau? 600 juta diulang, tahu tak apa? Dia kata kan, bila dia lawan, tadi ada yang tanya dia, macam mana dia dulu kan, tiba-tiba nak pergi lawan juara dunia semua kan. Dia kata apa tau? Always ada peluang untuk saya menang. Setiap kali pertandingan, dia akan cakap apa tau? Always ada peluang untuk saya menang. Setiap kali pertandingan, orang akan cakap, boleh menang ke? Always ada peluang untuk menang. Saya always ada peluang untuk menang. Betul ke betul? Mama tanya ni, Sally, always tak ada peluang untuk Sally dapat income 200,000 sebulan? Ada tak peluang tu sebenarnya? Ada ke ada? Ada ke ada sebenarnya? Always ada peluang untuk menang. Sayang, Mama kan jujur Mama cakap. Bila orang tanya Mama, bila Mama dengar di kedai tu kan, macam sama juga panggil Mama macam tu juga. Bila company share drop, faham tak? Kata cash flow tak apa-apalah, semualah, company loss lah apa kan. You dapat tak? Mama belajar macam tak ada apa-apa je. Saat cakap apa-apa. Always ada peluang untuk duit tu datang. Always ada peluang duit tu datang. Jangan risau, duit tu ada je datang. Always ada peluang duit tu datang. Mama adalah orang yang ada debt mentality. Always ada peluang. Sebab tu tengok Mama ni belanja besar. Kalau siapa perasan Mama ni agak belanja besar. Buat rumah cash. Rumah Mama ni overvalue sebenarnya. Kau faham? Sebab Mama tak takut ke buat cash. Buatlah loan. Buat loan, janganlah habiskan cash. Buat loan kan bayar bulan-bulan. Always ada cara duit tu datang. Don't worry. Always ada cara duit tu datang. Always ada cara duit tu datang balik dan boleh datang banyak. Always ada cara. Always ada cara. Tak pernah tak ada cara.
Nak cakapnya always ada peluang untuk hujan tu turun. Tak pernahnya ada tahun yang hujan tak turun. Mesti hujan tu turun. Faham ke faham? Kalau tak turun kat sini, turun kat sana. Pasti hujan tu turun. High desire. Sebab tu pentingnya jadi manusia yang ada positivity yang tinggi. Nak positif macam mana nak? Duduk dengan orang positif. Orang yang confident je. Kau pernah tengok ke mama orang yang macam low confident? Sayang, mama tanya you all. Saat mama jatuh ke, mama rugi ke, mama kritik ke, you pernah dengar tak mama punya suara lemah? Kau pernah tak dengar suara mama lemah je? Mama dah tak semangat berniaga. Macam dah lama mama tak marah kita orang. Macam dah lama mama macam tak tegas dengan kita orang. Pernah ke pernah? Pernah ke tu tengok mama macam mama ni kan dah jatuh pun macam tak sedar diri, kerja nak marah orang je. Kau pernah rasa tak? Mama ni dia confident kan? Mama tak pernah ke rasa macam baik-baiklah kita orang. Kan kita orang semua lagi macam mana? Mama ni dah banyak orang ni. Cuba buat baik sikit cakap elok kita orang. Kau pernah tengok mama tak ada confident? Tetap semangat je. Siap, komen lain lantak korang. Mama, confident. Sebab tu, macam mana dapat confident? Duduk dengan orang confident guys. Duduk dengan orang confident. Dan tanya dia, kenapa confident mama? Beli ke? Ada beg kuning ke jual confident ni? Faham ke faham? You percaya nak? Orang positif ni memang selalu confident. Orang positif ni memang selalu confident. Mama kenapa mau positif? Mama bukan macam korang scroll benda negatif kat social media. Mama tepek lagi. Social media scroll. Orang scroll cerita masakan okey lagi. Ini scroll benda-benda negatif lah. Tembak-tembak lah. Budak jatuh lah. Budak kena bully lah. Apalah. Itu semua negatif guys. Tengok cerita orang tu bercerai lah. Orang ni apa. Jangan tengok. Yang tengok cerita orang kaya. Orang baik. Orang semua hebat je. Tengok mukbang. Positif lah tu Kak Ida. Positif tu makan banyak tu. Boleh dia makan banyak Kita pun rasa macam tak positif pun makan banyak ni. Kak Ida boleh tengok mama dulu kan sebab mama tengok mukbang banyak badan mama naik. Dia jadi selera makan. Trigger selera makan. Asyik tengok mukbang je nak makan. Asyik tengok mukbang saya nak makan. Asyik tengok mukbang saya lapar. Itu pun tak boleh negatif untuk mama. Faham ke faham? Siapa yang dah nampak petang ni dah nampak dah. Mama senang sangat. Bukan senang sangat jadi manager. Senang sangat beli platinum tahun ni. Kalau saya betul-betul ada desire nak hit vice president. Sayang, you dengar ni. Siapa nak dengar tips mama ni last ni sebelum mama off ni. Sayang, kalau you target nak hit platinum je nak, yang datang kat you all adalah mamasak influencer je. Sayang, the moment korang memang gila-gila geram dengan vice president, masa itulah nak you dapat menarik orang-orang yang easily you akan tarik emerald, easily you akan tarik platinum di bawah you. Sayang, dulu kan nak, ingat tak mama cerita pagi tadi, petang tadi, yang mama cakap lepas jumpa Tazah mama stress tu. Korang ingat tak? Mama kata, okay maaf cakap lah kalau ada orang lama terasa hati kecil hati, itu maaf mama maaf Ya maaf Sayang, mama bukan cakap tipu. Dulu mama berniaga 2014, 15, 16 nak berniaga kek je nak. Berniaga je. Tak ada impian nak jadi tawan. Yang datang kat mama apa? Suri rumah guys. Yang datang mama suri rumah. Yang datang mama orang biasa-biasa je. Orang biasa. Bukan nak cakap apa. Sebab mama tak ada tamat. Masuk 2017 tengok semua orang jadi tawan. Aku nak jadi tawan jugalah. 2017 nak. Masuk Dazan. Huish. High desire. Nak jadi jutawan. Nak ada simpanan berjuta. Terus nak. Kau bayangkan. Doktor masuklah. Apa masuklah. Pensyarah masuklah. Accountant masuklah. Because apa? Sebab the moment you kau aim high. Busuk-busuk kau akan tarik orang yang kau aim juta ni. Busuk-busuk kau akan aim orang yang nak 100,000 sebulan. Income dia 20,000. Busuk-busuk nak pakai Mercedes. Macam tu. Korang faham ke faham? Sebab tu kan nak, korang kena pastikan korang yang terliuk untuk jadi vice president. Faham ke Sally? Kalau nak platinum dapatlah semua penuh nanti. Ya Allah. Ya Allah, asyik banyak masalah. Faham tak? Bukan mama cakap suri rumah tu salah nak. Suri rumah ni kan nak, maaf cerita. Faham tak? Dia otak dia tu macam tak berkembang sebab dah lama kat rumah.
Faham ke faham? Sally, you nak tarik you kan Sally? You nak tarik tak orang macam Sally? Tapi kalau you pun nak hit platinum je sikit, platinum, otak you asyik platinum je. Alamak, siapa nak duduk leader yang income RM10,000? Yang nak letak income RM10,000 ni orang Sally, cuba Sally tanya Mama. Saya tanya Mama, kalau Sally lah jadi leader kan, Mama nak duduk bawah Sally? Sorry. Not my level. Not my level. Sorry. Hang cakap lah hang pada training. Mama akan tengok you atas bawah. Kan Mama cakap nak, Mama hanya nak ada mentor yang kaya. Yang multi jutawan. Takat sedih ni memang taklah. Sebab apa? Impian Mama besar. You tak akan boleh tarik orang yang ada impian besar macam Mama ni. You faham tak? You nak tarik orang yang ada impian yang dia masuk-masuk je, dia terus nak hempas je. Kalau tidak, kalau korang cakap Mama saya nak hit manager, korang akan tarik orang yang dia just nak berniaga je. Nak dapat duit extra. 200. Lepas tu korang struggle lah. Lepas tu Mama macam mana nak bantu anak tim ada impian Kau ingat senang ke nak bantu orang ada impian? Kau ingat senang ke nak bantu orang ada impian? 600 tahun dia hidup tak pernah ada impian. Tiba kau nak suruh dia ada impian beli Mercedes, beli ni. Memang tak lah. Faham ke faham? Faham ke? Dr. Safura, Arifah Arifin, Mak Yana, Syamimi Ramli. Dengar ke dengar? Dengar ke dengar? Syafiq. Sayang, Mama nak tengok you all lah You all kan? You tengok Mama journey Mama You tengok journey Mama. Bila Mama jatuh ke apa kan orang tetap tengok Mama pandang tinggi. Sebab apa tahu? Tetap aku nak jadi next Soundway. Tengok muka Mama Sak ni bukan ke dia jatuh. Tapi aku dapat dia tetap hebat. Betul tak? Semua cakap Mama Sak tetap hebat. Tapi Mama Sak hebat. Kadang-kadang kan ikutkan secara logik je kan. Apanya lah aku ni jatuh kot. Kami ni rugi kot. Faham tak? Tapi orang macam semua nampak Mama hebat. Mama Sak hebat. Kawan-kawan title semua. Tanya Papa. Semua kan. Semua Mama Sak macam mana? Mama Sak duit banyak lah. Aku tak tahu kat mana dia celah kata duit aku banyak. Faham ke faham? Sebab apa? Dia dapat rasa ini kan. Next ni kan. Confirm. Tan Sri. Ini confirm ni. Wanita yang terkaya dekat Malaysia top 10 perempuan yang pertama. Kau pernah dengar tak dulu kan? Masa zaman dulu kan kita kan dulu berangan kan. Mama bilang, pernah tak kau ingat dulu Mama cakap Mama akan jadi Perdana Menteri wanita pertama Malaysia? Pernah tak Mama cakap dengan korang? Ingat tak dulu? Kau ingat tak dulu? Punya confident mak kau. Aku akan jadi Perdana Menteri perempuan pertama kat Malaysia. Dah, that's it. Dah, kau jangan bincang. Benda dah confirm. Ingat tak dulu? Macam tu tau nak. You mesti kena ada impian besar. Sayang, kenapa nak takut? Siapa yang nak marah? Kau kata nak benda-benda. Apa, PMS nak marah? Faham ke bang? Mau tanya Kak Ada berimpian nak jadi tu jadi ni, siapa nak marah? Memang ada orang yang menyampah lah dengar. Orang yang menyampah dengan impian kita, dia adalah tak align dengan kita. Dengar cerita kita ni, merasakan kegagalan dia. Dan biarkan dia. Kita tak nak ada orang gagal dalam grup kita. Faham tak? You dengar ni, bila kita berimpian, Muhammad je kan. Ada orang macam, elah dia ni poyo. Sayang, dengar. Kenapa kata kita poyo? Orang kata kita poyo tu sebab dia nampak apa kata-kata kita tu adalah menunjukkan kegagalan dia. Kegagalan masa hadapan dia. Confirm ke faham? Relax je. Ini cara you filter orang. Sekarang ni Mama dah tak nak jadi Perdana Menteri. Sebab dah tahu dah, Perdana Menteri guru Mama tak bagi. Guru Mama cakap jangan masuk politik. Tapi Mama nak jadi apa tau? Nak jadi wanita terkaya Malaysia. Top 10 yang pertama. Wanita masuk ranking. Kau biasa ranking top 10, top 100 dekat Malaysia ni semua lelaki tau. Semua lelaki. Kau tunggu jap. Top 10 tu muka Mama. Walaupun pada waktu itu umur Mama dah 75 ke dah 80, tapi Mama tetap top 10 tu Mama. Walaupun masa tu hanya berlaku pada umur Mama 75 ke 80, tapi tetap Mama akan di situ. Memang bukan sekarang. Mungkin bila Mama, kau tunggu. Tapi kau jangan mati awal lagi. Takut kau mati awal pula. Sally jangan mati dulu Sally. Mungkin pada waktu tu ala umur Mama 82. Sally pastikan jangan mati lagi Kau nanti you tak nampak. Reality tu is happen. Faham ke Jangan mati dulu.
Faham ke faham? Sebab mungkin benda tu berlaku pada umur mama 78 ke, umur 80 ke, 82 ke. Wanita terkaya Malaysia. Pertama wanita masuk ranking top 10 pula tu. Kau nampak mak korang punya level ni. Tapi korang pastikan jangan mati dulu. Nanti korang tak nampak, saksikan. Pada saat tu korang nanti tak nampak. Korang faham tak? Mati pula korang ni. Aduh. Hai korang ni. Hai, awal pula mati korang ni. Korang faham ke faham maksud apa ni? Korang faham ke tidak? Mama selalu ada, mama punya otak macam tau. Antara mama dan impian mama adalah masa. Faham tak? Jurang di antara mama dan impian mama adalah masa saja. Yang lain tak ada apa-apa. Yang lain tak ada apa-apa. Mama, apa gap antara mama dengan impian mama? Masa. Korang kena sabar je tunggu masa tu sampai. Gitu. Faham? Faham ke faham geng pangkur ni? So you kena nampak tau, oh macam ni orang yang berjaya. Dia punya level confident boleh capai tu lain macam. Faham ke faham? Mama tak ada rasa ke kalau nak capai top 10 kan? Jadi top 15. Still top. Still better from me now. Mama, kalau lah mama tak dapat top 10, top 15. Top 15. Still better tak from mama daripada hari ni dengan pada waktu itu? Still improve ke improve? Faham ke faham? Mama contohlah mak, kita duduk sembang-sembang berapa dia sekali dapat diamond saja. Still better pada Hans kan director sedih. Director manager sedih. Lepas tu apa? Mama start influencer sedih lah. Sedih. Ni level apa ni? Faham ke faham? Korang faham ke maksud mama? Korang faham ke tidak? Apa yang teruk sangat? Kalau tak dapat pun, kalau tak dapat jadi vice president, jadilah diamond. Better juga bila pandang belakang, oh better. Dulu aku dekat sini, sekarang aku kat diamond. Kan diamond dapat juga bonus bonus rank 11,000. Setahun dapat juga berapa? Dapat juga 100,000 lebih. Kau ni faham ke macam cerita apa ni? Cakap kau ni kan bosan juga cakap kau ni. Kau ni macam, kau ni kan tak steam dengan mama. Kau ni okey, kau ni tak ada perasaan. Kau ni ada perasaan ke tak ni? Orang cerita impian, semangat, terbakar dah, nampak dah, nak susun dah. Faham ke faham? Dah susun lah nanti, bila nak mati, wakaf semua tu kan. Masjid lah apa semua kan. Dah nampak dah lah kat akhirat kita punya jalan kita kan. Kita duduk kat mana. Faham ke faham? Orang siap dah nampak dah ni. Faham tak? Nanti kat akhirat ni macam mana, kat dalam kubur macam mana, dah nampak ni. Sebab apa? Sebab kita tahu amal jariah kita tu adalah dikira. Faham tak? Dapat banyak pergilah sedekah. Kau makan bukan cukup pun, dah tua bukan nak makan banyak pun. Faham tak? Sedekah lah semua. Faham tak? Lepas tu pergilah ni. Buatlah hire untuk education punya ni. Ulama-ulama, kalau ada sejuta ulama, semua tu didana oleh mama punya duit. Bayangkan, tak berhenti dia punya jariah tu. Maksud korang tak boleh tumpang kubur mama. Kubur mama besar-besar galaksi Bima Sakti saya kubur mama. Jangan kata ada airport, siap ada roket lagi. Punya besar tak besar. Sebab apa? Kita plan dan kita bayangkanlah. Bila you plan ke arah syurga, you kena bayanglah syurga tu. Faham tak? Faham ke faham? Kan korang ada plan masuk neraka. Orang yang plan masuk neraka ni kan, dia tak kisah buat amalan dia banyak ke sikit. Betul ke betul? Korang jangan sampai mama jadi nasyid. Hanya amalan yang dibawa setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu suanana sayu na. Korang faham ke faham cerita apa ni? Betul kan? Kan Allah dah bagi formula nak masuk syurga tu macam mana? Apa yang pentingnya? Betul ke betul? Sayang, Allah kan dah bagi formula nak masuk syurga macam mana? Apa yang korang penting sangat formulanya? Lepas tu kalau kita dah ke arah tu, faham tak? Kenapa kita risau tak dapat? You faham tak? Sedangkan Allah kata tak buat pun Allah boleh bagi dengan rahmatnya, apatah lagi kalau kita usaha. Ya faham ke faham? Kan?
Amalan yang akan dibawa. Amalan tu amalan apa? Amalan apa? Banyak kan amalan? Amalan yang baik-baik. Faham? Lainlah kalau plan dah kaya tu nak buka disco. Nak buka disco betul nak jadi pengedar dadah yang terbaik. Nak buka kilang dadah. Lainlah kau punya impian macam tu. Bila dah kaya nak buka kilang dadah and disco. Bagi budak wung sikit. Hilangkan stres. Kalau itu impian kau orang. Faham? Sebab tu endgame hidup ni kena tahu nak. You endgame tu apa? Endgame kan mati. Bila nak mati kita tahu dah. Mati yang kita akan bawa amalan. Macam mana nak pastikan solat tak tentu boleh terima. Betul tak? Tapi kalau sedekah Allah terima tak? Terima. Sedekah yang senyap-senyap. Kau dah banyak sangat nak. Kalau duit kau ada 60 bilion. Faham tak? Takkan nak cerita semua yang kau sedekah. Betul ke betul? Betul tak nak? Duit ada 60 bilion. Yang ambil gambar 1 bilion. 59 bilion tak ambil gambar. Faham? Tak ada siapa pun tahu. Faham? Betul ke? Setuju ke setuju? Ini duit RM10. RM10 bagi tahu orang derma RM10. Memanglah tak diterima. Faham? Masjid wakaf satu. Ni masjid wakaf beribu dah tak ingat dah masjid mana wakaf. Kita pun tak tahu lah. Kita baru bagi je lah. Dah ada tim yang ada tim management. Tim pun dah tak update kita. Dah tahu masjid dah lambat. Kita pun tak tahu masjid kat mana dah diorang buat. Faham? Yelah amalan yang diterima adalah sedekah yang kita ikhlas je. Kita pun tak tahu dah. Macam mana nak tahu kau dah banyak sangat? Ini kau RM10 memang tahu orang bagi sedekah tadi RM10 dekat surau kan? Ada kan bagi sedekah pakai RM10. Ingat? Kalau 10 tahun lagi tanya, ada tak awak mengamal sedekah? Ada RM10 tu. Sebab itu je pun sedekah. You faham tak? Penting kan jadi kaya. Supaya you ada amalan yang you tak cerita dengan orang pun. Cerita juga. Penat je cerita. Takkanlah hai. 1 bilion nak cerita pun letih. Yelah 1 bilion kan bukan bahasa 1 bilion. Bukan mana kita bagi sini 1 juta, sini juta, sini juta. Sejuta ni 1 bilion bersama dengan 1000 juta. Tempat dia 1 juta. Dah 1000 kali ambil gambar. Letih ambil gambar kan. Tak ada kerja lain ke nak buat. Yang lain tu tak payah cerita orang kau bagi je. 59 bilion lagi bagi je. Cukuplah 1000 gambar ni. Yang lain tu bagi je lah. Lantakkanlah bagilah. Ya faham? Korang ni faham ke macam apa ni? Faham ya? Penting ke penting? Satu kena faham endgame nak. Faham endgame. You percayalah orang-orang nak kaya ke nak bukan pasal apa. Sayang percayalah nak. Nafsu ni dia akan habis tau. Nafsu ni akan habis. Mak bagi contoh. Siapa kat sini suka beli tudung? Dah penuh tudung. Akhirnya nak beli tak ada tudung lagi. Dah tak ada. Nafsu ni dah akan habis. Beli beg. Dah lama dah tak ada dah. Kan? Nanti beli apa? Beli tudung. Beli kerongsang. Lama malas dah pakai kerongsang apa yang ada. Nafsu ni akan habis. Kau nak tahu tak sayang? Ada satu lagi impian mama. Yang tadi mama cakap apa-apa. Siapa nak tahu? Ni last. Dah tadi last dah tak last. Ada satu impian mama cakap apa-apa. Satu impian mama last. Satu last mama share dengan you all. Tadi mama share dengan papa lah sembang papa. Mama cakap papa, mama pasal anak mama lah. Nak dengar tak ni? Korang ni bosan lah kau buat apa ni? Cuba respon sikit. Hargai sikit mama nak sharing impian mama ni. Kau ingat senang ke orang macam mama nak share dengan korang ni? Biasa kita kat Telegram tu tipu je. Cerita yang indah je, cerita yang lembut je. Ni kat pangku ni bagi bonus ni bagi dengar ni kat pangku ni. Alang-alang kan sebab alang-alang lagi pangku tu biar jadi vice president terus. Kan alang-alang dah tanam mama dah tanam. Kau ingat masa mama peluk korang tu apa? Peluk kosong. Tanam benih tu. Kau ingat yang mama peluk korang atas pentas tu, kau ingat peluk kosong lah tu. Kita dia bomoh tau. Kita dah letak susuk tau. Tanam jutawan. Baik kaya. Vice president. Bahagia. Kita tanam susuk tau. Kau ingat apa? Kosong tu. Tanam susuk. Bagilah kaya ya Allah budak ni. Kan tanam, hantar energi. Kan buka sikit. Semua mata batin, mata apa tu. Faham tak? Kau nak tahu tak ni? Mana yang lain ni? Nak tahu tak macam tak apa-apa? Macam apa tahu apa? Kau tahu tak Tan Sri Ananda Krishnan? Tan Sri apa? Ananda Krishnan ya? Tan Sri Ananda Krishnan. Kau tahu tak?
Dia orang yang top 10 terkaya kat Malaysia. Tan Sri Anandan Krishnan. Dia adalah top 5 lah masa dia top 5 juga. Top 5 orang terkaya Malaysia. Dia ada Astro, lagi ada apa ya? Astro, apa lagi ya Tan Sri ada? Astro, Maxis, lepas tu ada apa lagi ya? Apa lagi ya? Sekejap, apa lagi Kamni Anandan Krishnan dia? Kejap. Company apa lagi? Banyak company dia. Banyak sangat tu kan. Ada kontrak ni kan. Ada apa lagi? Property, satellite. Tapi dia top 5 lah orang terkaya Malaysia. Ada apa lagi? Dia ada satu brand yang famous juga dia. Apa? Tak, ada satu lagi. Apa benda Meset tu kan, tu dia punya lah. Tahu tak? Korang tahu tak nak? Korang tahu tak anak dia salah seorang jadi Sami? Korang tahu tak anak dia salah seorang anak dia jadi Sami? Korang tahu ke tahu? Dia jadi Sami yang pakai baju kuning tu. Korang tahu tak anak dia jadi Sami? Korang tahu tak? Sayang. Korang tahu tak? Anak dia ada seorang jadi Sami. Kan dia baru meninggal tahun lepas kan? Meninggal tahun lepas, itu memang tahu. Anak dia seorang memang dah tak involve pasal bisnes langsung. Dah jadi Sami. Maksudnya adalah, kalau macam kita ni dah jadi orang tablik lah macam tu agaknya. Dah jadi apa? Bukan tablik. Tablik tu dia tak Sami. Dia macam apa ya orang yang dah duduk dekat pasantren agaknya tahap macam tu lah kan. Dah duduk kat pondok nak ni kan. Mama macam ni tahu nak? Mama tak true lah korang macam mana tahu nak? Mama akan macam kat papa, sayang, Mama nak kaya. Macam kat papa tadi tau. Sayang, Mama nak kaya. Macam kat papa. Sayang, orang nak kaya. Orang nak kaya sampai anak kita nak jadi apa, jadilah. Ya faham tak? Tiba-tiba dia kata, Mama, saya tak nak benda-benda dunia ni. Saya nak fokus jadi ustaz je. Saya nak jadi ni je. Mama tak kisah tau nak. Dia tak kisah. Sebab macam mana pun dia akan ada passive income dia. Setuju tak nak? You bayangkan mama sekarang ni yang tak berapa nak kaya sangat pun, anak-anak mama ni, anak-anak mama ni dah jadi jutawan dah masing-masing. Sebenarnya. Cuma mama nanti nak kena fikir supaya dia tak boleh keluarkan ni. Mama tiba-tiba anak dah umur 18 kan dah boleh keluarkan. Anak-anak mama sayang, Kimi ni alhamdulillah lah. Dia sendiri simpanan dia tu mama main letak kat anak mama sejuta sebenarnya. Faham? Dia ni sekat jutawan. Faham tak? Mama sampai level kan nak. Mama nak anak mama ni setakat Mama punya company mama ni kan dia akan ada dividen, akan ada bonus yang memang kita dah bahagi-bahagilah. Sebab yelah setiap hak apa pendapatan kita kan ada hak anak-anak, saham company ke apa kan. Anak mama ni sampai level kan. Kalau dia memilih untuk duduk dekat Palestin contohnya kan. Nak jadi apa? Sukarelawan. Tak nak balik-balik. Dia nak duduk kat situ. Nak jadi sukarelawan ke apa kan. Yang macam habis belajar. Mama tak kisah tau sebenarnya nak. Tapi mama ni kena kaya dulu. Sampai dia macam, sebab apa tau, dia dah tak kisah nak kena kejar benda-benda dunia sebab dia tahu. Dia dah ada tampak banyak. Ya apa maksud mama? Korang faham ke tak? Maksudnya adalah mama tak nak jadi mak yang, kenapa anak aku ni tak jadi jutawan sebab, ya faham tak nak? Korang faham maksud mama? Ke tak faham? Mama like macam apa yang you minat. Janji doa mama adalah kau menjadi manusia yang memberi impact pada manusia lain. Kau nak jadi guru penceramah bebas ke? Apa ke? Nak jadi mengajar pondok ke? Nak buat apa ke? Kalau nak berniaga, nak kaya tak kisah. Kalau kata mama, saya rasa saya nak jadi cikgu sekolah je. Tapi cikgu sekolah je tawan lah sebenarnya sebab dia ada kita pandai harta pusaka. Ya faham tak? Maksudnya adalah anak-anak Kristian ni, kenapa dia sampai jadi Sami? Sebab dia tahu. Harta pusaka bapak dia tinggalkan tu dah terlalu banyak dah. Ya faham tak? So dia boleh buat benda yang ikutkan jiwa dia. Korang faham ke maksud mama? Korang faham ke tak faham? Mama nak anak mama jadi manusia yang bahagia. You nak bahagia. Mama nak dia bahagia. Bukan dia kena fulfill impian mak dia. Bukan dia kena fulfill expectation dunia.
Kau anak Sabrina, Mama Sa, kau kena jutawan juga, kau kena ni. Tak, Mama tak nak dia hidup macam tu. Mama setakat dunia ni, faham tak? Kau faham tak? Jangan risau buat dunia ni, benda ni. Kau pilih lah. Tapi kalau kau decide untuk lebih berjaya dunia pada mak kau, Mama tetap Mama menyokong. Korang faham tak? Mama sokong saja apa yang nak jadi. Jadi, janji pekerjaan yang hang pilih tu adalah pekerjaan yang memberi bahagia pada awak, memberi manfaat pada awak. Ya faham ke faham? Kalau dia decide, Mama saya nak hidup yang macam ni, hiduplah macam tu. Korang faham ke anak macam apa ni? Mama akan ada set up, Mama cakap bila kita kaya, kita boleh set up satu company lawyer yang Sulaiman Akhlakan, yang dia akan pantaukan anak kita, anything happen, anak kita tahu dekat mana dia boleh dapat bantuan sebab dia ada je harta-harta dia tu. Faham tak? Dia ada je harta-harta untuk dia yang Mama dah set. Dia nak ke dia tak nak je. Faham tak? Tapi dia boleh, ya faham ke maksud Mama? Mama tak nak anak Mama membesar dalam keadaan yang tertekan, bekerja-kerja benda-benda yang Mama tak nak. Dia macam ni, kita nak generation tu better daripada kita. Kita nak dia ni jadi orang yang membahagiakan. Faham ke faham? Kerja dia berceramah sana, berceramah sini. Kau ni tak ada kerja ke nak kena buat, nak cari duit kan? Dia tak. Ini adalah cara saya bagi manfaat pada orang. Contoh. Faham ke faham? Faham ke? Macam tiba kan, ada yang saya nak jaga anak yatim sajalah apa yang tak profit pun benda tu. Saya nak jaga ni, saya nak kutip semua anak-anak gelandangan semua, saya nak kutip, saya nak ni. Non-profit punya aktiviti. Korang faham ke faham? Kalau itu yang buatkan dia bahagia, buatkan dia bagi bantu ramai orang, memberi impact kepada masyarakat, buatlah. Korang faham ke macam apa ni? Macam itulah. Mama cakap apa tadi. Sebab bila Mama, tadi kita ada discuss pasal Ananda Krishnan lah. Pasal anak jadi Sami. How, tak kisahlah. Nak jadi Sami, nak duduk kat kuil je. Tak nak masuk company tak apa. Kan? Kalau itu yang buatkan dia bahagia, dan bagus apa jadi Sami tu kan. Maksudnya dekat agama orang bagus ke bagus? Macam kita ni jadi ustaz lah. Jadi ustaz, duduk kat pesantren kan. Bagus kan juga pekerjaan tu kan? Bagus ke salah? Kan? Macam kita sekarang kan, bila kita dalam survival mode kan, kita macam cari pekerjaan gaji tinggi, cari bisa gaji tinggi, bagi tinggi sebab kita tengah dalam survival kan. Dan hopefully kan nak, jom kita bangkit untuk generasi kita. Kita jadi ibu bapa yang sangat luar biasa. Bangkitlah now, bangkit. Saya bangkitlah, doa dengan Allah kan. Semoga Allah nampak niat you all. Faham ke faham? Gitu. Nak membahagikan keluarga kita, orang keliling kita. InsyaAllah Allah bantu. Okay? Mama pun tak tahulah korang ni ada ke lagi tidak ni. Betul Angah. Mama dah tak nak duit tu jadi ketua aman dia orang. Macam kita ni kan, duit kan ketua aman kita. Kita kena macam ni untuk dapat duit untuk ni kan. Dia benda tu terputus pada kita saja. Dia boleh pilih. Tapi kalau contohlah dia nak tiba ID kata nak jadi billionaire, dia nak buat company, dia nak satu company yang besar, sampai satu dunia ada cawangan dia, ada branch dia ada syarikat di sana sini. Kita support. Apa saja yang ada kita support. Kan, tiba ada anak mama, boleh tak saya decide nak jadi cikgu sekolah je? Tak apa, Mama support. Cikgu sekolah pun bagus. Mama, tapi cikgu sekolah gaji sikit je. Tak apa. Awak bahagia tak jadi cikgu sekolah? Awak bahagia tak hari-hari jumpa student? Awak bahagia tak bercakap dengan ratusan orang? Awak bahagia tak tengok anak bangsa grow? Mama support, Mama tak kisah. Mama nak jadi ibu yang macam tu. Mama, saya nak jadi doktor. Doktor kerajaan, saya nak bantu kat kerajaan. Gaji doktor kerajaan ni sikit. Tapi dia nak bantu orang susah. Orang tak ada duit. Mana yang dia boleh bagi suplemen, bagi suplemen. Tak apa, pakcik nanti pakcik balik nanti saya kira kat pakcik suplemen. Pakcik jaga kesihatan tau. Semoga pakcik sihat. Kalau itu yang membahagikan awak dan awak rasa boleh bagi impact pada rakyat Malaysia, awak buat. Mama takkan judge. Sayang, ini gajinya serendah. Sayang, kau nak hidup macam mana? Akan datang. Mama tak nak judge anak Mama. Mama nak jadi ibu bapa. Mama cakap apa tadi, Mama nak jadi parents yang kalau itu bahagia ke? Jadi cikgu bahagia. Bahagia. Betul jadi cikgu bahagia. Bahagia Mama. Saya jadi cikgu pendalaman. Betul bahagia. Pergilah. Pergi. Mama sokong. Selalu doa Mama untuk anak-anak Mama.
Mama tak akan judge. Mama cakap apa kau hidup apa ni, kau ni gaji cikgu sekolah rendah sikit, tak apa. Tak apa. Tapi always ingat, kalau ada apa-apa Mama always ada je dana yang Mama dah siapkan. Mama nak dia memberi dengan bahagia. Faham tak? Mama saya nak pergi sekolah kampung. Tak apa. Sekolah kampung. Dia pula yang cikgu sekolah gaji sikit je, 5,000. Tapi dia juga yang bagi baju sekolah lah, tuition free lah, buku tuition lah, apalah. Kalau dia perlukan dana pada Mama, tak apa. Sebab tu mungkin rezeki daripada dia, rezeki kan. Mungkin Mama letak satu investment tu atas nama dia. Semua investment ni memang akan atas nama dia. Memang Mama dah orang kata dah wakafkan atas nama dia kan. Bukan wakaf, dah pusaka atas nama dia. Mungkin kat situ dia ada ni. Mama alam macam tu. Mama nak anak Mama bahagia je. Janji kau jadi manusia bermanfaat. Ya faham ke maksud Mama? Korang faham tak? Kalau korang bahagia tak kau dapat pilihan macam tu? Faham ke? Tapi kau jangan buat kejayaan pelik-pelik sudahlah. Janji kejayaan kau memberi manfaat pada orang. Tak kisahlah. Gitu. Bahagia ke bahagia kan nak? Kalau anak kita ada pilihan macam tu. Tapi kalau anak kita tak ada pilihan macam tu, orang kena kerja gaji yang besar-besar sikit. Orang kena macam ni gaji sikit. Macam boleh ni. Kita tak nak lah macam tu. Mama tengok bila tadi bincang-bincang kat dalam grup kan. Wow. Walaupun anda Kristian tu bukan orang Islam, tapi Mama percaya dia adalah seorang ayah yang sangat bahagia. Sebab dia boleh izinkan apa saja yang anak dia nak capai. Anak dia jadi suami, jadilah. Cuba share yang gambar anda Kristian punya anak dekat grup Pangku. Kat Pangku dia tak ni. Cuba Kak Ida, tolong Kak Ida share kat grup Pangku Kak Ida. Bahagia ke bahagia? Dia nak dakwah, dia nak apa, dia buat apa. Dia buat. Betul, Mama tak nak jadi parent yang macam tu. Faham ke faham? Siapa yang rasa nak jadi macam Mama juga? Ada impian yang sama macam Mama. Kita ada masa kan untuk buat kan. Allah ni kalau kita betul-betul itulah niat kita, percaya kan Allah akan buka jalan. Percaya ke percaya nak? Percaya. Nampak tak? Dia bahagia tak tengok muka dia? Dia ambil gambar dengan anak dia bahagia tak? Dia tengok anak dia jadi suami, dia kecewa ke dia bahagia? Cuba tengok muka tu. You tengok muka dia bahagia ke kecewa tengok anak jadi suami? Cuba tengok muka dia. Kan ada satu gambar tu. Bahagia ke bahagia? Dia tengok dia bahagia ke bahagia? Tak kisahlah anak jadi suami, jadilah. Dia tak kisah. Kalau itu yang buatkan anak dia bahagia dan baik untuk anak dia, baik untuk anak dia ni, tengok ada anak dia bagi sedekah juga kan. Tolong-tolong orang kampung, tolong ni kan. Dah. Kita nak jadi ibu yang buatkan anak kita bahagialah. Okay? Belajar satu. So itu sajalah untuk petang ni. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Mama doakan you all berimpian besar dan capai banyak benda yang memberi impact pada hidup you all dan orang sekalian you all. Bye bye. Assalamualaikum.